Makin tua, makin sakit sendi. Ramai yang percaya dengan ayat ni. Tapi, betul ke? Memang, bila umur kita semakin meningkat, cecair pelincir dan sendi kita pun akan semakin berkurang. Tapi tak apa, hal itu sebenarnya proses semula jadi. Tapi, korang jangan ambil sambil lewa tau. Umur bukanlah satu-satunya punca korang sakit sendi tau. Cuba kau tengok sekarang, ramai orang umur 30-an pun dah mengadu sakit sendi. Kenapa? Itu semua sebab gaya hidup kita sendiri. Ada satu gaya hidup ni yang dipanggil sedentary lifestyle, iaitu gaya hidup kurang bergerak. Selain itu, faktor berat badan dan juga cedera pun diambil kira ya. Ia semua memberikan tekanan kepada sendi korang. Jadi, jangan terlalu salahkan usia korang semua ya. Kalau sendi dah mula berbunyi ataupun terasa sakit, anggap diorang telah memberi isyarat kepada korang. Jadi, korang perlu mendapatkan rawatan segera. Ingat, lebih awal korang menjaga sendi, lebih lama korang boleh bergerak untuk membuat aktiviti harian. Kalau korang rasa info ini berguna, boleh share kepada kawan-kawan dan keluarga korang. Mungkin ilmu ini yang mereka perlukan. Muhfal, Less Drama, More Stamina. Saya, Am Senin, beransur dulu ya.